Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Hifzan bin Fahmi Faizal. Nama saya Muhammad Zarif Fahim bin Zainal Fitri. Dan saya Muhammad Arif Fikri bin Zali. Pada hari ini kami akan mengkritik satu novel yang kami telah baca, iaitu novel Salina karya A. Samad Said. Jadi isi kandungan yang kami akan bentangkan pada hari ini ialah yang pertama sinopsis, yang kedua jenis sastra, kritikan sastra, yang ketiga aplikasi kritikan dan yang terakhir sekali ialah kesimpulan. Jadi sebelum kami menceritakan tentang jenis-jenis kritikan, saya akan menceritakan sedikit tentang sinopsis novel Salina karya Isam Asad ini. Novel Salina adalah sebuah novel yang mengisahkan kehidupan seorang wanita muda bernama Salina yang hidup dalam kemiskinan dan kesusahan selepas Perang Dunia Kedua di Malaysia. Berlatar belakangkan suasana pasca perang yang penuh dengan penderitaan, kelaparan dan kesulitan hidup. Salina yang merupakan watak utama dalam cerita ini terpaksa menanggung kesengsaraan hidup selepas kehilangan suami dan anaknya. Kehidupannya semakin sukar apabila ia terpaksa bertahan hidup di sebuah dunia yang dilanda kekurangan dan kemiskinan. Jadi secara ringkasnya, penulis ini ingin mengisahkan tentang bagaimana Salina ini hidup di dalam suasana yang huru-hara, kecelaruan, dan pada masa itu selepas Perang Dunia Kedua, jadi kita dapat gambarkan yang suasana di ketika itu sangatlah serabut dan tidak aman. Jadi saya serahkan kepada Zarif untuk ceritakan tentang jenis kritikan. Baiklah, kritikan yang pertama ialah kritikan sanjungan. Kritikan sanjungan adalah kritikan yang memuji kelebihan atau kekuatan sesuatu karya sastra. Sanjungan ini penting kerana ia memberikan pengiktirafan kepada penulis atas usaha mereka dalam menghasilkan karya yang berkualiti. Kritikan jenis ini juga dapat menggalakkan lebih banyak penghasilan karya sastra yang bermutu tinggi. Jadi kritikan sanjungan ini ia mengkritik sesebuah ia menyanjung sesebuah karya, sama ada dari segi gaya bahasa atau dari segi jalan ceritanya. Seterusnya ialah kritikan teguran. Kritikan teguran bertujuan untuk menegur kelemahan atau kekurangan dalam sesuatu karya sastra. Kritikan ini sering digunakan oleh pengkritik untuk menunjukkan aspek-aspek yang kurang berkesan dalam karya supaya penulis dapat memperbaikinya. Teguran ini boleh merangkumi pelbagai aspek seperti jalan cerita yang lemah, watak yang kurang berkembang, tema yang tidak jelas atau penggunaan bahasa yang tidak sesuai. Jadi kritikan ini ia menegur sesebuah karya sastra tersebut supaya ke depan harinya karya yang dihasilkan itu lebih menarik. Okey, baiklah. Kita bergerak ke kritikan seterusnya, iaitu kritikan saranan. Okey, secara umumnya kritikan saranan lebih bersifat membina kerana bukan sahaja menegur kelemahan sesuatu karya tersebut, malah kritikan ini juga memberi cadangan untuk memperbaikinya. Oleh itu, kritikan ini sering digunakan oleh editor, pengkritik sastra atau pembaca yang ingin melihat karya berkembang dengan baik. Jadinya kritikan saranan ni adalah satu alat untuk menjadikan sesebuah karya lebih berkembang dengan baik. Okey, seterusnya karya pendekatan. Karya pendekatan difahami kerana ia merujuk kepada penggunaan teori atau kaedah tertentu dan dalam menilai dan menganalisis sesebuah karya sastra. Kritikan ini boleh menjadikan pembaca melihat sesuatu karya tersebut dari perspektif yang lebih luas dan meliputi aspek akademik.
Jadi seterusnya saya akan meneruskan dengan jenis kritikan yang kelima, iaitu kritikan penganalisisan. Kritikan penganalisisan ialah melibatkan kajian yang sangat mendalam terhadap unsur-unsur dalam karya sastera seperti tema, gaya bahasa, simbolisme dan teknik penceritaan. Kritikan ini memecahkan sesuatu karya kepada komponen-komponen kecil untuk memahami bagaimana setiap unsur berfungsi dalam membentuk keseluruhan cerita. Jadi secara ringkasnya, kritikan penganalisisan ni ialah kita sebagai pengkritik, kita menganalisis sesebuah novel itu. Bagaimana gaya bahasa yang mereka gunakan, bagaimana simbol-simbol yang mereka gunakan dalam karya sastera mereka, dan bagaimana mereka menceritakan jalan cerita pada sesebuah karya sastera tersebut. Jadi yang terakhir sekali ialah kritikan penilaian. Kritikan penilaian adalah kritikan yang memberikan kesimpulan menyeluruh mengenai kekuatan dan kelemahan sesuatu karya sastera. Kritikan ini biasanya dilakukan selepas penganalisisan mendalam dan bertujuan untuk memberikan keputusan sama ada sesebuah karya itu berjaya atau tidak dari segi penyampaian, keaslian dan nilai estetikanya. Jadi secara ringkasnya, kritikan penilaian ini ialah pembaca iaitu pengkritik akan menilai sesebuah novel ataupun cerpen yang mereka baca. Adakah novel ini memberikan impak yang besar untuk mereka ataupun novel ini memberikan impak yang kurang, iaitu tidak sampai terhadap pembaca tersebut. Jadi seterusnya, jenis kritikan yang kami pilih untuk mengaplikasikan di dalam yang akan kami kritik ialah jenis kritikan penganalisisan. Jadi saya serahkan kepada Zarif untuk mengkritik novel yang kami baca ini. Baiklah, aspek dalam kritikan penganalisisan yang pertama ialah plot. Dalam novel Salina ini, plotnya berpusat pada kehidupan seorang wanita bernama Salina yang hidup dalam kesusahan selepas Perang Dunia Kedua. Peristiwa dalam novel ini menyentuh aspek kemiskinan, kelaparan dan perjuangan manusia untuk hidup. Konflik utama dalam perjuangan Salina dan watak-watak lain untuk mengatasi cabaran kehidupan yang penuh kesulitan, dan penyelesaian konflik lebih kepada perasaan kecewa dan ketabahan dalam menghadapi hidup. Sebagaimana yang kita tahu, novel Salina ini menceritakan kisah di mana peristiwa tersebut berlaku selepas Perang Dunia Kedua, di mana ketika itu suasana kacau bilau dan tidak teratur. Dan seterusnya ialah watak dan perwatakan. Watak utama dalam novel Salina adalah Salina itu sendiri. Salina bukan sahaja digambarkan sebagai wanita yang lemah lembut, tetapi juga sebagai individu yang berani dan tegas dalam menghadapi dugaan. Karakternya digambarkan dengan sangat mendalam, memaparkan ketabahan, pengorbanan dan kesedihan yang mengalir dalam kehidupan sehariannya. Selain Salina, terdapat juga watak lain seperti lelaki yang menyayanginya dan masyarakat sekeliling yang mempengaruhi kehidupan Salina. Setiap watak ini mempunyai perwatakan yang kompleks dan membantu memajukan cerita. Jadi watak Salina ini digambarkan sebagai seorang perempuan yang tabah kerana beliau menempuh dugaan semasa selepas Perang Dunia Kedua itu dengan penuh tabah. Sebagai contoh, beliau menjadi seorang pelacur semasa peristiwa tersebut berlaku. Dan seterusnya. Okay, baiklah, seterusnya aspek yang ketiga dalam kritikan penganalisisan ini ialah tema. Tema utama dalam novel Salina adalah penderitaan manusia, kelaparan dan perjuangan untuk bertahan hidup. Seperti mana yang kita tahu, tema ini diangkat dengan jelas melalui pengamalan Salina yang hidup dalam zaman pasca perang, di mana dia terpaksa menghadapi pelbagai cabaran hidup seperti kehilangan, kesepian dan ketidakpastian. Walau bagaimanapun tema yang dibawa adalah suram, novel ini juga membawa mesej tentang ketabahan
dan harapan dalam menghadapi kehidupan yang sukar. Bagi aspek yang keempat pula, iaitu latar. Latar dalam novel Salina adalah selepas Perang Dunia Kedua, ketika Malaysia yang dahulunya dipanggil Malaya sedang dalam proses pemulihan. Suasana latar yang dibangkitkan adalah suram dan penuh dengan kesulitan. Keadaan politik dan sosial selepas perang yang penuh dengan kemiskinan dan kekeliruan ini mencerminkan realiti kehidupan yang sukar dan memberi kesan yang mendalam terhadap watak-watak yang hidup pada zaman tersebut, terutamanya watak utama bagi novel Salina, iaitu Salina sendiri. Jadi aspek kelima ialah gaya bahasa. Samad Said, iaitu penulis bagi novel ini, menggunakan gaya bahasa yang sangat puitis dan penuh makna dalam Salina. Gaya bahasanya sangat menggambarkan kesedihan, ketabahan dan perjuangan watak-watak di dalam novel Salina ini. Penggunaan metafora dan perumpamaan sangat ketara dalam menggambarkan perasaan dan keadaan masyarakat pada masa itu. Misalnya, penggunaan simbolisme kelaparan bukan sekadar tentang kekurangan makanan, tetapi juga kekosongan jiwa yang dialami oleh watak-watak di dalam novel ini. Jadi, kita dapat lihat bahawa seperti mana yang saudara Zarif dan saudara Arif katakan sebentar tadi, novel ini menggambarkan suasana yang suram, suasana yang ketidakpastian, kerana kita dapat lihat pada masa itu mereka seolah-olah tidak pasti adakah Malaya ini akan aman, akan harmoni, kerana pada masa itu Malaya baru saja menghadapi peperangan dunia kedua. Jadi suasana di sana tidak agak kacau bilau dan mereka juga tidak pasti adakah mereka akan terus hidup dalam keadaan sebegitu rupa dan adakah kawasan mereka akan menjadi aman seperti biasa. Jadi Samad Said menggunakan gaya bahasa yang baik yang membuatkan kita sebagai pembaca akan lebih memahami dan akan lebih merasakan emosi yang penulis ini ceritakan. Yang terakhir sekali adalah nilai estetika. Nilai estetika dalam novel Salina ini sangat tinggi. Karya ini tidak hanya menarik dari segi jalan ceritanya, tetapi juga dari segi kesan emosional yang ditimbulkan. Keindahan bahasa yang digunakan oleh penulis itu, iaitu Samad Said, menghidupkan suasana suram dan penuh kesulitan pada zaman pasca perang. Pembaca dapat merasakan kesedihan, harapan dan ketabahan yang digambarkan dalam cerita ini. Dan secara tidak langsung, ini menjadikan karya ini lebih daripada sekadar naratif, tetapi juga sebuah pengalaman seni yang mendalam. Seperti mana yang saya katakan sebentar tadi, kita sebagai pembaca, kita membaca sebuah novel itu untuk merasakan situasi itu dengan cara kita baca novel itu. Jadi, jika penulis tidak menggunakan nilai estetika yang baik, kita sebagai pembaca mungkin tidak akan merasakan emosi yang hendak disampaikan oleh penulis tersebut. Tetapi Samad Said ini mengambil langkah yang bijak, iaitu ia menggunakan gaya bahasa yang baik. Jadi kita sebagai pembaca akan merasakan emosi yang hendak penulis ini sampaikan, iaitu suasana suram dan penuh kesulitan pada zaman pasca perang itu. Jadi kita sebagai pembaca, kita merasakan bahawa sangatlah susah kehidupan pada waktu itu. Bagaimana mereka hidup? Kita juga tertanya-tanya terhadap bagaimanakah mereka boleh terus hidup di dalam suasana sebegitu rupa. Jadi akhir sekali saya ingin menyimpulkan apa yang kami bentangkan pada hari ini. Kesimpulannya ialah Salina adalah karya sastera Malaysia yang sangat berkesan dari segi plot, watak, tema, latar, gaya bahasa dan nilai estetika. Ia mencerminkan kesusahan hidup dalam pasca perang dan cara masyarakat berjuang untuk meneruskan kehidupan mereka. Melalui kritikan sastera, kita dapat melihat bagaimana Samad Said mengolah elemen-elemen sastera untuk menyampaikan mesej yang mendalam mengenai kehidupan manusia, harapan dan penderitaan. Jadi, yang kami boleh simpulkan, Samad Said ini menulis novel Salina ini dengan sangat baik kerana sebagai pembaca, kami dapat merasakan emosi yang hendak ditonjolkan oleh Samad Said ini. Jadi, Samad Said ini mengambil langkah bijak dengan iaitu
ia menulis menggunakan gaya bahasa yang baik, jalan ceritanya baik, dan emosi juga kami dapat rasakan. Jadi itu saja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.